Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya, Mazri bin Ishak. Okey, baiklah, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk daftar akaun eMAH. Okey, jadi langkah pertama ialah klik eMAH dekat Google. Kemudian klik sistem bersepadu eMAH. Tekan daftar pengguna di bawah ni. Okey, masukkan nombor kad pengenalan anda. Okey, dah isi. Tekan semak nombor kad pengenalan. Okey, isikan nama benar anda, jenis KP, kad pengenalan, nombor kad pengenalan, negeri kelahiran, tarikh lahir, tarikh pengantin, keturunan, agama dan juga warga negara. Kemudian klik simpan. Okey, kemudian langkah 2, butiran perhubungan. Okey, isikan alamat penuh anda. Okey, kemudian scroll ke bawah, alamat surat menyurat. Okey, jadi kalau sama dengan yang atas, tekan ni ya. Sama. Jadi dia akan copy paste lah untuk yang atas dengan yang bawah. Kemudian masukkan nombor telefon bimbit, nombor telefon rumah jika ada dan juga email. Ya, email penting eh. Okey, kemudian klik simpan. Kemudian cipta kata laluan huruf kecil semua dan juga nombor saja. Dan juga pengesahan kata laluan dan klik simpan. Okey, kemudian borang pendaftaran pengguna. Okey, ini pengakuan lah. Dengan ini saya mengakui bahawa setiap maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya didapati maklumat tersebut palsu dan tidak benar, pihak Majlis Hukum Islam MAESH berhak untuk menolak. Okey, tekan setuju dan tekan simpan. Okey, jadi anda dah berjaya Okey, kemudian kita test, masukkan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan dan klik masuk. Okey, ini adalah paparan anda. Kalau anda gunakan komputer ataupun laptop, inilah macam ni sama. Dia melintang besar. Kalau gunakan telefon pintar, dia akan sedikit kecil tapi lebih kurang sama. Okey, dia ada tulis kat sini nisab semasa untuk negeri Johor iaitu 35,129, iaitu bersamaan 85 gram emas semasa Okey. Jadi kalau macam nak bayar zakat harta, boleh rujuk lah ni. 35,000 ni. Okey. Dan zakat apa pendapatan pun boleh bayar di sini. Fitrah online. Okey, kemudian fidyah online, kita ada nak ganti puasa, semuanya boleh di sini. Okey, jadi kalau ada bayaran yang terdahulu kita pernah buat di mana-mana, mungkin zakat fitrah di masjid juga akan naik di bahagian bawah ni Okey. Jadi itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga video ini bermanfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.